Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada hari ini. Nama saya Auni Kalisha binti Muhammad Azhar daripada Tingkatan 3 dan saya bersekolah di SMK Seri Pancing, Kuantan, Pahang. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menarik dan memberikan kita wawasan mendalam tentang sejarah dan kebudayaan negeri Melaka, iaitu bertajuk Siri Mengenal Melaka yang ditulis oleh Abdul Rahim Haji Slamet. Buku Siri Mengenal Melaka adalah sebuah karya yang membawa pembaca untuk lebih mengenali Melaka sebagai sebuah negeri yang penuh dengan sejarah, warisan budaya dan peristiwa-peristiwa penting yang telah membentuk identiti negara kita. Buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi pelbagai aspek kebudayaan, tradisi dan keindahan Melaka yang tidak ternilai. Melaka, seperti yang kita semua tahu, merupakan sebuah negeri yang memiliki peranan penting dalam sejarah Malaysia dan bahkan dunia. Pada abad ke-15, Melaka adalah pusat perdagangan yang sangat terkenal di Asia Tenggara dan ia menjadi tumpuan pedagang dari pelbagai belahan dunia. Dalam seri mengenal Melaka Abdul Rahim, Melaka berkembang sebagai kerajaan yang berpengaruh dan bagaimana peradaban di negeri ini berkembang seiring dengan waktu. Buku ini terdiri daripada beberapa siri yang mengupas pelbagai topik menarik mengenai Melaka. Ia merangkumi aspek sejarah seperti kedatangan Islam, penubuhan kerajaan Melaka dan peranan penting Melaka dalam jaringan perdagangan antarabangsa. Selain itu, ia juga menyorot kebudayaan Melaka yang kaya, termasuk warisan seni bina, masakan tradisional dan tradisi masyarakat yang masih kekal hingga ke hari ini. Dalam buku ini, kita juga diajar untuk lebih mengenali tokoh-tokoh terkenal yang telah memberi sumbangan besar kepada perkembangan Melaka seperti Parameswara, Tun Perak dan Hang Tuah, serta peninggalan sejarah yang menjadi saksi kejayaan kerajaan Melaka yang terkenal dengan sistem pemerintahan, kekayaan budaya dan keupayaan dalam bidang perniagaan. Nilai-nilai yang ditekan dalam buku ini ialah penulis ingin menekankan beberapa nilai penting yang boleh kita pelajari daripada sejarah Melaka. Antaranya adalah kepentingan sejarah dalam membangunkan identiti. Buku ini mengingatkan kita tentang pentingnya mengenali sejarah negeri dan bangsa kita untuk membina jati diri yang kukuh. Dengan mengetahui sejarah Melaka, kita dapat memahami bagaimana ia memainkan peranan penting dalam sejarah negara dan dunia. Pentingnya kerjasama dan kepekatan. Salah satu pengajaran utama dalam sejarah Melaka adalah nilai kerjasama antara rakyat berbagai bangsa dan agama. Melaka merupakan contoh yang sangat baik mengenai bagaimana kepelbagaian budaya boleh disatukan untuk mencapai kejayaan bersama. Sebagai kesimpulan, Siri Mengenal Melaka adalah buku yang wajib dibaca oleh semua yang ingin mengenali lebih dalam tentang negeri Melaka yang penuh dengan sejarah, budaya dan legenda. Melalui karya ini, kita dapat melihat betapa penting budaya dan legenda. Melalui karya ini, kita dapat melihat betapa pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk memahami dan menghargai sejarah agar kita dapat meneruskan perjuangan dan memastikan warisan negara ini terus dihargai oleh generasi akan datang. Saya sangat memesyarkan buku ini untuk sesiapa sahaja yang ingin menggali lebih dalam tentang sejarah Malaysia dan khususnya tentang Melaka sebagai sebuah negeri yang kaya dengan peradaban dan tradisi. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih atas perhatian anda. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang terkandung dalam buku ini untuk lebih mencintai tanah air dan sejarah kita.